cari panjang objek pula. Okey, Raja di bawah menunjukkan lukisan berskala. Okey, ini adalah lukisan ataupun sebenarnya adalah image bagi padang permainan bola tampar. Ia terdiri daripada gelanggang berukuran 6 cm darab 3 cm dan zon bebas 1 cm di sekeliling gelanggang. Soalan minta, diberi bahawa skala ialah 1:300. Hitung dimensi sebenar dalam meter. Okey, sekarang ni ini adalah lukisan. Okey, lukisan ataupun image. So, gunakan juga rumus PIPO. Okey, P itu adalah skala 1 PO adalah 300. Okey, follow je dia punya skala yang diberi. So, sekarang ni yang diberi sekarang 6 cm untuk panjang lukisan, 3 cm untuk lebar lukisan. So, kita dapatkan dulu panjang sebenar dia. Lukisan 6 cm kita ambil satu sisi dulu. 6 cm adalah panjang lukisan. Okey, manakala panjang objek kita tak tahu, kita letak X. Dan kita buatlah kaedah perkadaran. Perkadaran adalah X darab 1 sama dengan 300 darab 6. So, X sama dengan 300 darab 6. Okey, X sama dengan 1800. 1800 cm. Sebab kita guna unit 6. 6 tu adalah cm. Jadi, objek kita pun kita dalam unit cm. Unit yang sama. Okey, dah dapat satu unit, satu sisi iaitu panjang objek sebenar adalah 1800 cm. Bagaimana dengan lebar dia? Guna konsep yang sama. PIPO 1:300. Di mana 3 cm ni adalah lukisan. Lukisan tu adalah image. So, letak 3 kat sini. So, 300, bawahnya panjang objek sebenar kita tak tahu, kita letak X. So, gunakan perkadaran. So, 1 darab X sama dengan 300 darab 3. So, X sama dengan 900 cm. Okey, kemudian kita nak hitung dimensi sebenar. Dimensi ni hanya perlu tulis pendaraban dia sahaja. Dimensi sebenar dia nak dalam meter. Okey, 1800 nak tukar kepada meter. Hanya perlu bahagi 100. So, 1800 bahagi 100 kita akan dapat 18 meter. Didarabkan dengan 900 bahagi dengan 100. Kita akan dapat 9. So, 18 darab 9 meter. 18 meter darab 9 meter. Itulah dimensi.